B O B apa? Umi susahlah. Asma tak pandai. Tak apalah Asma. Nanti kita cuba lagi ya. Asma ikut Umi eja. B-O-B-O L-A-L-A. B-O-B-O-L-A-L-A. B-O-B-O-L-A. Bola. Tak apalah adik, kita belajar sikit-sikit. Asalkan setiap hari kita belajar. Ya Allah. Lagi 8 bulan lagi nak masuk darjah 1 dah. Macam mana ya? Apa aku nak buat ni? Umi tahu dekat luar sana mesti ramai mak-mak yang macam Umi kan? Tapi Umi nak bagi tahu yang setiap anak-anak ni dia akan berbeza cara mereka menerima ilmu tu. Ada yang cepat dapat tapi cepat lupa. Ada juga yang susah sangat nak dapat tapi bila dia dah dapat lama dia ingat. Kalau anak mama macam Asma juga yang susah nak terima tapi bila dah dapat lama dia ingat. Jom ikuti cara Umi ajar Asma dalam 30 hari, 30 muka surat. Belajar sikit-sikit asalkan setiap hari.